Okey geng, depan saya ni ada satu batang raket daripada brand Maxball, iaitu Maxball Navigator 2. Okey, raket ni adalah ni 4 tak? Okey, 4 UHAV tension 30 hingga 35 lbs. Okey, apa yang best raket ni adalah raket ni walaupun dia head heavy tetapi dia sedap untuk control, untuk defend, apatah lagi untuk smash. Ini adalah raket kesayangan saya. Saya rasa raket ni saya paling sayang sekali. Okey, sebab dia sedap. Okey, kau nak smash, kau nak control, kau nak placing, everything is good. Okay, everything is good. Okay, frame dia ni, tapi frame isometric. Okay, dengan kecilnya frame, sedap. Raket ni di pasaran harga adalah dalam 100 lebih, 100 setengah ke bawah, lebih kurang. Okey, tapi raket ni special. Saya beli dekat Bandar Lumut di Perak. Okey, dengan harga promosi. Berapa agak-agak? Cuba komen di bawah. Bawah 100. Cuba teka. Harga bawah 100 geng. Serius, tak tipu geng. Harga bawah 100. Raket ni bukan raket yang beli di Kuala Lumpur. Ini beli di Perak geng. Ya, di Pekan Lumut. Nama kedai aku lupa dah. Okey, bawah 100. Serius. Okey, ini dia Navigator 2, Maxball Navigator 2. See ya. Jumpa lagi di next review.